Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita cuci sayur brokoli. Jom kita tengok. Ini adalah sayur brokoli yang baru dibeli. Anda dapat lihat lapisan lilin pada permukaan brokoli ini. Ia seakan kalis air apabila dibasuh. Saya potongkan separuh brokoli ini untuk tunjukkan perbezaan selepas cuci. Sebenarnya ada banyak cara untuk cuci sayur brokoli ini. Cara yang pertama adalah letakkan garam atau cuka, kemudian letakkan air, kacau sehingga garam larut dan sebati. Kemudian rendam sayur brokoli ini sekurang-kurangnya 15 minit. Saya juga tambahkan sedikit air lagi supaya sayur tenggelam. Cara yang kedua, anda juga boleh gunakan pencuci khas untuk sayur seperti ini. Letakkan sedikit pencuci sayur dan air. Kemudian, rendam brokoli sekurang-kurangnya 5 hingga 10 minit. Kemudian, kacau supaya kotoran atau binatang pada brokoli tertanggal. Anda dapat lihat perbezaan brokoli lebih segar dan bersih selepas dicuci. Ini pula kotoran dalam air rendaman tadi. Kemudian, basuh dan bilas brokoli menggunakan air. Saya potongkan brokoli ini kepada saiz kecil untuk makanan baby. Anda juga boleh simpan sayur brokoli ini dalam plastik ziplock ini dan frozenkan untuk tahan lebih lama. Semoga bermanfaat. Bye.